Rezeki tu rezeki lah juga Ni kali kedua Wana beli laksa ni. Okay, laksa ni. Hari ni Wana tahu ingin gila nak makan laksa. Duk cari sana sini laksa dengan bihunsu. Tapi bihunsu tu macam susah nak dapat lah. Laksa tu macam ada potensi nak dapat. Lepas tu ronda-ronda kat sini lah. Ada. Hari tu dia ada. Dia masuk event ni. Lepas tu hari ni dia ada lagi. So Wana belilah Selalunya event-event macam ni dia ada Sabtu Ahad je lah. So kau tengok menu-menu dia tu. Dia ada mi kari. Yang penting kau tengok laksa dia lah. Beli tahu. Kita nak makan kita beli. Abang sampai hari apa? Ahad ni kan? Sepuluh kan? Okay. Kalau korang tengok video Wana minggu lepas, ada makan laksa. Laksa tu Wana beli dekat sini. Lepas tu tak sempat dah nak promote kan. Sebabnya tak boleh nak promote. Okay. So korang, kalau korang nampak laksa ni dekat mana-mana, korang pergilah support sebab sedap. Lepas tu lagi satu, abang ni pesan kuah laksa tu tak berapa masak lagi. Sebabkan Wana nak makan kat rumah, tak apa, Wana masak dekat rumah. Gitulah, bagi tahu kita tak ada masalah, kita support je. Okay, so Wana sambung makan dekat rumah. Okay, bye.